bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Pose with the pose with the put the pose pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 5 ingin membentangkan hasil wawancara yang telah dilakukan yang mana melibatkan dua orang pendidik yang berpengalaman dalam bidang yang berbeza tetapi saling melengkapi. Panel pertama ialah Puan Nur Hasanah binti Arifin, seorang murabbi dan guru tahfiz Al-Quran yang berkhidmat di Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah, Kelantan. Beliau mempunyai pengalaman lebih 16 tahun dalam bidang pendidikan tahfiz Al-Quran dan terlibat secara langsung dalam pembinaan sahsiah, rohani dan hafazan pelajar. Panel kedua pula ialah Encik Khairul Safwan bin Arifin, seorang guru fizik di institusi yang sama iaitu Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah. Beliau merupakan lepasan MRSM Kuala Krai, matrikulasi Perak dan Universiti Teknologi Mara UiTM serta mempunyai pengalaman mengajar sekitar 5 hingga 6 tahun. Kemudian, kedua-dua panel mewakili gabungan pendidik pendidikan dan rohani dalam sistem pendidikan bersepadu. Seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan atribut insan guru profesional yang dipelajari daripada wawancara yang telah dijalankan. Berdasarkan kedua-dua wawancara ini, insan guru profesional digambarkan sebagai pendidik yang memiliki jiwa pendidik sebagai asas utama. Kedua-dua panel ini menegaskan bahawa profesion keguruan tidak boleh dilaksanakan sekadar untuk memenuhi tuntutan kerjaya atau ganjaran material sahaja. Sebaliknya, memerlukan keikhlasan dan kesediaan mendidik manusia dengan penuh amanah. Selain itu, kesabaran dan kestabilan emosi merupakan atribut penting yang berulang kali ditekankan. Guru berhadapan dengan pelajar yang pelbagai latar belakang, kemampuan dan emosi. Justeru memerlukan kawalan diri serta empati yang tinggi. Panel juga menekankan kepentingan sangkaan baik terhadap pelajar, iaitu tidak melabel pelajar sebagai gagal atau bermasalah. Sebaliknya, melihat mereka sebagai insan yang sedang dibentuk. Atribut lain yang menonjol ialah kasih sayang dan tanggungjawab moral, khususnya dalam mendidik pelajar, bukan sahaja dari sudut akademik tetapi juga sahsiah dan akhlak, kreativiti dalam pengajaran, kesediaan berkorban masa serta komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat turut dikenal pasti sebagai ciri insan guru profesional yang relevan dengan cabaran pendidikan semasa. Dalam konteks pendidikan tahfiz Al-Quran, model insan guru profesional menampilkan guru sebagai murabbi, muaddib dan mudarris. Guru bukan sahaja bertanggungjawab terhadap penguasaan hafazan dan bacaan Al-Quran, tetapi juga membina akhlak, adab dan hubungan pelajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pendidikan bersifat tarbiyah ini menekankan pembentukan rohani, disiplin dan sahsiah sebagai teras kejayaan pelajar. Sebaliknya, dalam konteks pendidikan akademik seperti fizik dan sains, model insan guru profesional menekankan guru sebagai pendidik akademik, pembimbing psikologi dan agen motivasi. Guru berperanan membantu pelajar memahami subjek yang mencabar di samping menangani cabaran generasi muda masa kini seperti gangguan media sosial dan kekurangan motivasi belajar. Walaupun pendekatan yang berbeza, kedua-dua model menekankan matlamat yang sama iaitu membentuk pelajar yang seimbang dari sudut ilmu, emosi dan nilai diri. Okey, seterusnya persamaan dan perbezaan model insan guru profesional berdasarkan dapatan wawancara bersama seorang guru bidang tahfiz dan seorang guru akademik. Okey, dari sudut persamaan, kedua-dua guru menekankan bahawa keikhlasan merupakan asas utama dalam profesion keguruan. Profesion guru bukan sekadar berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai pembimbing yang membentuk sahsiah, pemikiran dan jati diri pelajar.
Kedua-dua panel turut bersetuju bahawa kejayaan seorang guru tidak hanya diukur melalui pencapaian akademik. Sebaliknya, melalui perubahan positif dalam sikap disiplin dan akhlak pelajar. Elemen kesabaran, komitmen serta jiwa pendidik dikenal pasti sebagai ciri utama dalam membentuk guru yang profesional. Walau bagaimanapun terdapat perbezaan dari segi fokus pendekatan pengajaran, guru tahfiz lebih menekankan aspek rohani, adab serta tarbiyah Al-Quran sebagai asas pendidikan. Pendekatan ini bertujuan membentuk pelajar yang bukan sahaja menguasai hafazan Al-Quran, malah memiliki syahsiah yang berdisiplin, beradab dan berakhlak mulia. Manakala, guru akademik pula lebih memberi tumpuan kepada penggunaan strategi pengajaran yang kreatif, peningkatan motivasi pembelajaran serta pengurusan psikologi pelajar. Pendekatan ini bertujuan membantu pelajar memahami isi pelajaran secara lebih berkesan, menggalakkan pemikiran kritis dan menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran pendidikan moden. Kesimpulannya, walaupun pendekatan guru tahfiz dan guru akademik berbeza, kedua-duanya saling melengkapi dalam membentuk pelajar secara holistik, merangkumi aspek rohani dan intelektual. Menurut Kerangka Pendidikan Universiti Pendidikan Sultan Idris dan kursus KPG 3013, insan guru profesional merangkumi beberapa elemen utama, iaitu guru yang berilmu dan kompeten, berakhlak mulia, memiliki kemahiran insaniah, berjiwa pendidik serta mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat. Model ini menekankan keseimbangan antara pembangunan intelek, emosi, sosial dan profesional bagi melahirkan pendidik yang holistik. Seterusnya, persamaan dan perbezaan model UPSI dengan model panel. Dari segi persamaan, apa yang saya nampak adalah dalam bentuk penekanan terhadap jiwa pendidik, akhlak, empati, komitmen dan juga pembelajaran berterusan. Pandangan kedua-dua panel secara jelas menyokong bahawa falsafah UPSI ini merupakan bahawa ejen pembentukan insan dan bukan sekadar pelaksana kurikulum sahaja. Manakala dari segi perbezaan, apa yang saya nampak adalah dalam bentuk penyampaian. Model UPSI ini bersifat konseptual dan sistematik sebagai garis panduan institusi. Manakala model yang diketengahkan oleh panel-panel yang di Timur Ramah lebih bersifat praktikal dan berasaskan pengalaman sebenar mereka di lapangan. Panel juga turut menekankan bahawa cabaran semasa seperti pengaruh media sosial, kestabilan emosi dan keperluan kreativiti yang kurang ditekankan secara eksplisit dalam model teoretikal. Gabungan kedua-dua wawancara ini menunjukkan bahawa insan guru profesional yang sebenar ialah pendidik yang berjiwa murabbi dan profesional, iaitu seimbang antara ilmu, akhlak, emosi dan kreativiti. Model yang diketengahkan oleh kedua-dua panel bukan sahaja selari dengan kerangka UPSI, malah memperkayakannya dengan realiti sebenar dalam dunia pendidikan masa kini. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan refleksi kendiri berdasarkan dua sesi wawancara bersama guru tahfiz dan guru fizik. Kedua-dua panel menunjukkan kewibawaan serta dedikasi yang tinggi dalam menyampaikan perkongsian yang bermakna. Melalui wawancara ini, pelbagai pengajaran dapat diambil khususnya berkaitan persediaan bakal guru apabila berada di alam pekerjaan. Antaranya adalah keperluan untuk sentiasa bersedia menghadapi cabaran serta memiliki kawalan emosi yang baik dalam menangani pelbagai situasi. Selain itu, Ustazah Hasanah turut menekankan bahawa menarik minat pelajar merupakan antara salah satu cabaran utama dalam profesen keguruan. Beliau mencadangkan agar guru bersikap tegas semasa proses pembelajaran dan pengajaran PDP, namun lebih santai di luar kelas bagi merapatkan hubungan guru dengan pelajar. Pendekatan ini dapat mengurangkan jurang antara guru dan murid serta membantu pelajar berasa lebih selesa dan terbuka dengan guru. Secara keseluruhannya, wawancara ini memberikan inspirasi dan motivasi yang besar untuk sentiasa bersedia dari segi mental dan fizikal dalam mendidik generasi masa depan.
Melalui wawancara ini, pengajaran yang saya dapat ialah kepentingan jiwa pendidik sebagai teras dalam profesionalisme seorang guru. Kedua-dua panel menegaskan bahawa profesion keguruan perlu didasari keikhlasan dan niat untuk mendidik, bukan sekadar memenuhi tuntutan kerjaya. Refleksi ini menyedarkan saya bahawa tanpa keikhlasan, ilmu dan kemahiran pengajaran tidak akan memberi kesan yang mendalam kepada pelajar. Selain itu, aspek kesabaran dan kestabilan emosi turut ditekankan oleh panel. Guru perlu memahami latar belakang dan cabaran pelajar yang berbeza-beza serta bersikap empati dalam menangani tingkah laku mereka. Perkara ini membuka mata saya bahawa peranan seorang guru itu bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi juga membimbing emosi dan sasiah kepada setiap pelajar yang mereka didik. Saya akan memberi refleksi bagi wawancara yang telah dilakukan. Okey, melalui wawancara bersama guru bidang tahfiz Ustazah Nur Hasanah dan guru luar bidang Cikgu Khairul Safwan, saya memperoleh banyak pengajaran yang sangat bermakna sebagai bakal pendidik. Daripada Ustazah Nur Hasanah, saya belajar bahawa profesion perguruan bukan sekadar menyampaikan ilmu tetapi membentuk jiwa dan akhlak pelajar. Penekanan beliau terhadap kesabaran, disiplin dan keikhlasan menyedarkan saya bahawa guru perlu berperanan sebagai murabbi yang membimbing pelajar secara rohani dan sasiah. Manakala Cikgu Khairul Safwan pula, saya memahami kepentingan penguasaan ilmu, teknologi dan kemahiran berfikir kritis dalam mendidik pelajar. Mendidik pelajar menghadapi cabaran dunia moden dan seterusnya guru itu perlu sentiasa belajar, kreatif dan bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan. Kesimpulannya, kedua-dua guru ini menunjukkan bahawa pendidikan yang berkesan perlu seimbang antara pembangunan rohani dan intelektual. Wawancara ini benar-benar menguatkan azam saya untuk menjadi guru yang bukan sahaja berilmu tetapi juga berakhlak, berintegriti dan sentiasa memperbaiki diri. Sekian, terima kasih. Refleksi yang dapat saya simpulkan daripada wawancara Ustazah Nur Hasanah ialah beliau menekankan dari aspek rohani, hafazan dan disiplin ibadah. Manakala daripada Cikgu Khairul Safwan pula ialah beliau menekankan dari aspek saintifik, analisis logik dan eksperimen. Kedua-duanya berkongsi nilai asas seperti dedikasi, kesabaran dan komitmen mendidik, tetapi berbeza dari segi pendekatan, kandungan ilmu dan juga gaya penyampaian dalam menyampaikan sesuatu ilmu tersebut. Apa yang saya dapat simpulkan daripada kedua-dua wawancara yang telah kami lakukan adalah pendidikan bukan sekadar proses menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga berperanan membentuk sasiah pemikiran dan jiwa pelajar. Perkara ini dapat dilihat melalui dua pendekatan guru yang berbeza. Pertama, Ustazah Nur Hasanah. Kita lihat Ustazah Nur Hasanah ini sebagai guru tahfiz memberi penekanan kepada aspek rohani dan disiplin melalui hafazan Al-Quran yang bukan sahaja membina ingatan, malah membentuk akhlak dan kesabaran pelajar. Manakala untuk Cikgu Khairul Safwan, iaitu sebagai guru fizik, dia lebih kepada membimbing pelajar-pelajar memahami konsep sains melalui pemikiran logik, eksperimen dan penyelesaian masalah. Walaupun pendekatan mereka berbeza, tetapi kedua-duanya berkongsi matlamat yang sama, iaitu melahirkan pelajar yang seimbang dari segi rohani dan intelektual serta bersedia menghadapi cabaran pada masa hadapan.